أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekujur badan berselimut putih, rebah bersemadi sendiri, mengharap kasih anak dan istri, apa mungkin pahala dikirim. Terbaring sempit seluas pusara, soal bicara terus bermula. Sesal dan insaf tak berguna lagi, hancurlah jasad di mamah bumi. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, halaman yang kami pelajari pada hari ini ya Allah, mudah-mudahan ianya menjadi bekal buat kami, menjadi peringatan buat kami ya Allah, bahawa setiap kehidupan itu pasti ada pengakhirannya dan ianya pasti semua kami akan dibangkitkan kembali. Maka ya Allah, mudah-mudahan dalam kehidupan kami yang sementara ini kami berusaha ya Allah, dipermudahkan oleh-Mu ya Allah untuk kami mencari bekalan bertemu-Mu nanti ya Ar-Rahman Ar-Rahimin. Dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci-Mu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita akan melihat dulu sinopsis daripada perbincangan kita pada hari ini. Baik. Daripada surah Yasin ayat 41 ke 44 insya-Allah kita akan perbincangkan kapal, kenderaan dan keselamatan sebagai tanda bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua daripada ayat 45 hingga 47, dan sikap orang kafir terhadap takwa, tanda kebesaran Allah dan juga belas kasihan terhadap makhluknya. Dan surah Yasin ini tuan-tuan adalah termasuk di kalangan ayat-ayat surah Makkiyah. Jadi insya-Allah dalam ruang lingkup itu insya-Allah tuan-tuan kita akan sama-sama membincangkan pada pagi ini insya-Allah. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما
لكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم kita akan berbicarakan sedikit tentang resolusi kita pada pagi ini, pada tengah hari ini. Untuk episod kali ini, tuan-tuan dan sahabat rahmat Allah sekalian, resolusi kita yang pertama, setiap kali kita naik kenderaan, syukurlah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita selamat pada ayat 44. Kemudian sentiasalah bertakwa dengan hujjah daripada Al-Quran, sejarah atau ilmu semasa ayat ke-45, dan berinfak dan berkorbanlah untuk perjuangan kita di dunia dan untuk menyampai kepada akhirat ayat 47. Amin ya rabbal alamin. Allah la ilaha illallah. Kita nak menjengah seketika ke kalimah pilihan kita ya. Kita nak melihat apakah kalimah pilihan kita untuk halaman 443 pada hari ini, iaitu syahana.
syahana kalau kita baca tadi di permulaan ayat tadi fil fulkil mashhun, iaitu kalimah daripada kalimah syahana yang maksudnya memenuhi, 3 kali disebut diulang di dalam al-Quran, iaitu maksudnya memenuhi. Jadi subhanallah, astaghfirullah innallah kana tawwaba. Kita nak singgah sekejap ke ruangan tajwid untuk kita sama-sama ulang kaji apakah kalimah-kalimah ataupun ayat yang kita nak beri perhatian ulang kaji kita dalam segmen tajwid. Jom kita saksikan. Iaitulah menyempurnakan hukum qalqalah dalam ayat yang ke-47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat dia yang dipilih ialah nut'imu man law yasha'ullahu at'ama. Iaitulah 2 kalimah yang melibatkan huruf ta yang bertanda sukun ataupun mati, iaitulah qalqalah sughra, qalqalah kecil sahaja dekat, sebab dia berada di tengah kalimah huruf ta tu, maka kita kena lantunkan dia. Lantunkan lantunan yang paling rendah lah sughra. Nut'imu man law yasha'ullahu at'ama. At'ama nut'imu. Jadi itu 2 kalimah yang terlibat dengan hukum qalqalah yang kita nak belajar pada hari ini dalam ayat yang ke-47. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا يا الله والحمد لله رب العالمين.